Saya Fatina Jah binti Abdullah daripada kelas 3 Amanah. Saya Amirah Balkis binti Jamaluddin daripada kelas 3 Tabligh. Saya Asmiza binti Asmadi daripada kelas 3 Amanah. Saya Nur Amirah binti Azmi daripada kelas 3 Amanah. Sesi pembincangan slide dan poster. Sesi persediaan bahan. Lilin lebah 1 sudu besar, minyak kelapa darah 2 sudu besar, madu asli 1 sudu kecil, gel aloe vera 1 sudu kecil. Bahan-bahan yang digunakan: gel aloe vera 1 sudu kecil, lilin lebah 1 sudu besar, madu asli 1 sudu kecil, minyak kelapa darah 2 sudu besar. Langkah-langkahnya ialah: panaskan atau cairkan lilin lebah, masukkan minyak kelapa darah dengan menggunakan kaedah double boiler, masukkan gel aloe vera dan kacau perlahan. Masukkan madu ke dalam acuan tersebut dan kacau sampai sebatik. Tuang campuran ke dalam bekas libam kecil. Dan inilah hasil lip balm serta velour skin. Saya Wana Alawiyah Husna binti Wan Marzuki daripada kelas 3 Amanah. Selamat sudah Aisyah tadi.